Dan ni tolak dia tegak. Lepas tu sokong yang belah dia jatuh. Kembang. Betul-betul sebelah, jangan takut. Sebab dia akar dia ada banyak, akar serabut. So tak ada efek. Tolak sampai bawah polybag. Tak payah tembus polybag lah. Jadi dia dah sokong kan. Sekarang ni ada bengkok kan. Kalau kata dia tegak, terus ikat kat sini. Kalau sekarang ada bengkok, jangan ikat atas dulu. Ikat bawah dulu. Kena pakai banyak tali sikit kalau pokok bengkok. Macam ni kan. Lepas tu yang matikan tali ni, kau boleh dekat penjuru kayu. Jangan dekat pokok. Nanti pokok nak membesar dia jadi susah. Macam tu kan. Lepas tu matikan dia. So dia ada space kat sini. So, macam ni bengkok. Okey, ni bengkok kan. Okey, pelan-pelan tarik. Ni. Dekat sini boleh. Sini, dekat Y. Bawah Y. Terus tu bawah Y. Pun sama juga. Matikan dekat kayu. Jangan matikan dekat batang pokok. Macam ni dia melawan kan. So maknanya sini kena ikat lah. Sebab dia tarik kan. Sebab kalau tak nanti pokok dah besar, sini patah. So kena support sini tu. So, macam ni pokok dah bengkok, banyak pakai tali lah. Kalau pokok tegak macam sebelah, satu tali dah cukup. Dekat Y terus. Y. Ni Y kan. Bunga pertama kan. Dekat Y. Dulu. Ini dah okey lah.